jam ke, kalau kena dekat body tu bercalar. Kalau dia minta claim satu vendor tu nak cat, mau kat 400-500. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni nak ingatkan benda untuk SOP kerja, start daripada kereta masuk. Lepas tu aku tengok yang kalau customer datang kat depan yang tak ada kerja belakang tu, kau alert lah, standby ataupun pergi kat depan tanya kereta tu nak check apa. Kalau boleh masa customer explain dekat SA, kau boleh dengar sekali. Jangan tunggu nak panggil, asyik nak panggil. Kalau tak, duduk je kat belakang. Lepas tu pasal fender cover, mana yang buruk, fender cover tu dah boleh buang. Nanti tengok balik. Kalau tak cukup nanti aku order. Lepas tu make sure pakai kau punya fender cover macam Volvo tu, kiri kanan tak pakai. Sebab benda tu kita pasang bukannya saja-saja, bukannya wayang je. Sebab tali pinggang korang ke, korang punya lampu macam ni, jam ke, kalau kena dekat body tu bercalar. Kalau dia minta claim satu vendor tu nak cat, mau kat 400-500. Sebab tu kena pakai kiri kanan masa start buat kerja pakai. So kalau macam untuk major job yang tak buka bumper dengan lampu depan, pakai wrap yang biru tu lah. Yang tu ada kat dalam office. Lepas pakai jangan tinggal merata, letak terus dalam office. Untuk charger bateri pun sama juga, sebelum balik off jangan tinggal nanti meletup. Kita punya bengkel kena bersih. Waiting room pun sama juga. Yang makanan kalau tak cukup tu top up bagi full. Lepas tu jangan, aku tak nak lagi sekali aku pesan kat depan tu bukan untuk makanan korang, jangan ambil, faham?